Simpan duit banyak-banyak, tapi sebenarnya kita makin rugi. Bunyi macam pelik kan? Ada orang kata, penyimpan duit kertas sebenarnya berisiko untuk rugi. Bukan sebab duit hilang, tapi sebab inflasi makan kuasa beli kita setiap tahun. Nombor dalam akaun nampak sama, tapi barang makin mahal. Maksudnya, nilai duit kita makin lama makin menyusut. Sebab itulah, ramai yang pilih simpan sebahagian kekayaan dalam bentuk aset seperti emas, perak dan hartanah kerana aset-aset ini berpotensi untuk naik dalam jangka masa yang panjang. Yang menariknya, kita dah boleh menyimpan emas dengan bajet yang kecil. Kita kumpul sikit-sikit dan bila dah banyak, barulah kita tukarkan kepada aset yang lebih besar. Kalau kita simpan duit sahaja tanpa strategi yang betul, risikonya kita akan rasa selamat. Tapi sebenarnya, kita makin miskin tanpa kita sedar. Jadi, bagi sesiapa yang nak mula menyimpan emas dengan cara yang betul bersama Public Gold, tuan-puan boleh follow saya ataupun DM saya sahaja. Saya akan guide tuan-puan step by step.